teacher dah sampai dekat unit kawalan. Okey kawan-kawan, sebelum kita mulakan misi baru, teacher nak tanya kawan-kawan. Kawan-kawan tahu tak, hari ni kita jadi apa? Kita jadi astronaut. Betul tak? Kita jadi angkasawan. Siapa jadi angkasawan? Khalish, Aira, Aris, Firhat. Teacher pun jadi angkasawan. Betul tak? Okey, kita pakai pakaian angkasawan macam ni. Betul tak pakaian kawan-kawan? Semua pakai baju angkasawan. Okey, kawan-kawan, kita nak tanya. Kalau kita nak pergi ke angkasa, kita nak tengok planet, kita nak tengok matahari, kita nak tengok bintang, semua kita nak tengok. Kita kena naik apa kawan-kawan? Ingat tak kita naik apa tadi? Kita naik roket. Betul kan? Roket. Macam mana kawan-kawan roket? Dia naik ke atas. Betul ke? Betul ke? Betul. Roket naik dia ke atas. Okey, kalau kita naik roket tu, kita nak pergi mana? Semestinya kita nak pergi ke angkasa. Kita nak tengok semua planet. Betul tak kawan-kawan? Betul. Okey, siapa nak ikut teacher pergi misi yang baru? Kalau nak ikut teacher, sama-sama sebut dengan teacher. Hari ni kita jadi angkasawan. Angkasawan. Sama-sama sebut dengan teacher. Angkasawan. Okey, kita pergi ke angkasawan, kita naik apa? Kita naik roket. 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 Betul tak? Kita naik roket. Kita nak tengok apa? Kita nak tengok angkasa. Kita nak tengok angkasa. Betul tak? Betul. Kita nak tengok planet, matahari, bintang, semua kita nak tengok. Betul kan kawan-kawan? Okey. Sebelum teacher datang ke awak semula, teacher nak kawan-kawan dengar satu misi yang teacher nak kawan-kawan ingat. Sebelum teacher datang, teacher nak kawan-kawan tunjukkan dulu mana matahari. Bila teacher sampai, teacher tanya, mana matahari? Kawan-kawan boleh tunjuk tak? Boleh ya, teacher tunggu. Ingat, misi kita cari matahari. Bila teacher sampai, sama-sama kita tunjuk dekat matahari. Okey, jumpa di sana. Teacher nak naik roket, nak pergi ke angkasa. Bye kawan-kawan. Jumpa di sana.